iaitu persembahan. Pertama sekali, kita akan lihat isi kandungan. Terdapat 6 perkara yang saya bentangkan pada hari ini, iaitu pengenalan, transformasi pendidikan, aspirasi murid, iklim sekolah, pembelajaran bermakna serta inovasi pendidikan. Terlebih dahulu, mari kita lihat apa itu dasar pentaksiran berasaskan sekolah ataupun lebih dikenali sebagai PBS. PBS merupakan satu dasar dalam sistem pendidikan Malaysia yang menekankan penilaian grade secara holistik yang merangkumi 2 aspek besar, iaitu aspek akademik dan bukan akademik. PBS dilaksanakan secara berterusan bagi menilai perkembangan, kemajuan serta pencapaian murid berdasarkan standard kandungan, standard pembelajaran serta standard prestasi yang ditetapkan dalam PSKP. Pendekatan ini bertujuan mengalihkan fokus daripada pemeriksaan berpusat kepada pentaksiran yang lebih menyeluruh serta berpusatkan murid. PBS merangkumi beberapa komponen utama seperti pentaksiran sekolah, pentaksiran pusat, pentaksiran psikometrik dan pentaksiran aktiviti jasmani sukan serta co-curriculum atau lebih dikenali sebagai PAJST yang menunjukkan bahawa pendidikan tidak lagi hanya menilai pencapaian akademik semata-mata. Kajian yang telah dilakukan oleh Pop et al. Menunjukkan bahawa PBS membantu guru menilai murid secara lebih adil, komprehensif, namun keberkesanannya bergantung kepada kefahaman serta kesenian guru tersebut dalam melaksanakan pentaksiran. Pada pandangan saya, PBS merupakan satu pendekatan yang sangat progresif kerana ia memberi peluang kepada murid untuk dinilai secara menyeluruh berdasarkan pelbagai kebolehan sekaligus menyokong keadilan pendidikan dan membuka ruang kepada mobiliti sosial yang lebih luas. Seterusnya, seperti yang saya terangkan tadi, ini merupakan komponen PBS yang terdiri daripada pentaksiran sekolah, pentaksiran pusat, pentaksiran psikometrik serta pentaksiran PAJSK. Antara contoh pentaksiran sekolah adalah lembaga kerja, pembentangan lisan serta pemerhatian kelas, manakala pentaksiran pusat adalah ujian akhir sesi akademik atau dikenali sebagai UASA, instrumen standard KPM serta soalan terbaik. Manakala bagi pentaksiran psikometrik, contohnya adalah inventory minat, ujian personaliti serta soal selidik grade. Bagi PAJSK pula adalah aktiviti sukan, uniform serta kelab dan persatuan. Seperti yang saya terangkan tadi, PBS merupakan satu penilaian holistik yang menilai 3 aspek yang penting ini, iaitu kognitif yang melibatkan penguasaan ilmu pengetahuan serta kemahiran berfikir murid. Penilaian dilaksanakan melalui aktiviti seperti lembaga kerja, penulisan, perbincangan dan penyelesaian masalah. Dalam PBD, guru menilai sejauh mana murid memahami dan mengaplikasikan pengetahuan secara bermakna. Aspek seterusnya yang dinilai adalah afektif, iaitu emosi serta nilai yang melibatkan sikap, nilai, emosi dan minat murid tersebut dalam pembelajaran. Penilaian dilakukan melalui perhatian terhadap tingkah laku murid seperti kerjasama, empati, disiplin dan sikap bertanggungjawab mereka semasa PBB. Aspek ini penting dalam pembentukan sasian dan jati diri murid. Aspek ketiga yang dinilai adalah psikomotor ataupun kemahiran fizikal yang melibatkan kebolehan murid untuk melakukan sesuatu aktiviti secara fizikal dan praktikal seperti aktiviti amali, persembahan ataupun tugasan projek. Penilaian ini menekankan kemahiran aplikasi dan kecekapan murid dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Seterusnya, definisi PBD yang terkandung di bawah PBS. Yang pertama sekali, PBD adalah satu komponen utama dalam PBS yang dilaksanakan secara berterusan dengan tujuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan tujuan untuk mengumpul maklumat tentang tahap penguasaan seseorang murid, di mana PBD memberi penekanan kepada pentaksiran formatif yang melibatkan kaedah seperti pemerhatian lisan serta penulisan bagi menilai perkembangan seseorang murid secara berperingkat. Pendekatan ini membolehkan guru memberikan maklum balas secara langsung kepada murid bagi membantu mereka membagi pelajaran. Kajian oleh Rosli et al. Menunjukkan bahawa PBD meningkatkan perlibatan murid dalam pembelajaran, manakala Oyah dan Nordin berpendapat bahawa PBD menegaskan maklum balas berterusan dari pendekatan assessment for learning yang membantu meningkatkan kefahaman murid secara signifikan. Contohnya, murid yang kurang cemerlang dalam ujian bertulis masih boleh menunjukkan tahap penguasaan yang baik melalui pembentangan lisan ataupun projek berkumpulan. Pada pandangan saya, PBD menjadikan pentaksiran lebih adil serta inklusif kerana ia memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan kebolehan dalam pelbagai bentuk, bukan sahaja terhad kepada peperiksaan semata-mata. Guru sebagai
tetapi juga membentuk nilai, sikap serta tingkah laku seseorang pelajar melalui interaksi dalam bilik darjah. Berdasarkan konteks pelaksanaan PBS dan PBB, guru bertanggungjawab dalam merancang, melaksanakan dan menilai pentaksiran secara profesional bagi memastikan perkembangan murid dapat dinilai secara adil dan tepat. Kajian oleh Juan et al. Menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dan kemahiran guru mempengaruhi keberkesanan pelaksanaan PBB, manakala Hajmi dan Jamaluddin menegaskan bahawa kesediaan guru merupakan antara faktor penting dalam memastikan pentaksiran dilaksanakan secara berkualiti. Hal ini menunjukkan bahawa guru mempunyai peranan besar dalam menentukan peluang pembelajaran murid. Pada pandangan saya, guru bukan sekadar pelaksana pentaksiran tetapi merupakan individu yang menentukan arah perkembangan murid dalam sistem pendidikan. Sekiranya guru melaksanakan PBB secara reflektif serta inklusif, maka peluang mobiliti sosial murid dapat ditingkatkan dengan lebih lagi. Sebaliknya, pelaksanaan yang lemah belum menjejaskan keadilan pendidikan. Seterusnya, mobiliti sosial murid di sekolah Malaysia. Mobiliti sosial merujuk kepada upaya seseorang individu untuk meningkatkan kedudukan sosial mereka melalui pendidikan dan peluang yang diberikan. Berdasarkan konteks sekolah di Malaysia, sistem pentaksiran memainkan peranan penting dalam menentukan peluang mobiliti sosial murid kerana pencapaian pendidikan sering menjadi penentu kepada peluang masa hadapan. Pelaksanaan PBS melalui PBB berpotensi meningkatkan mobiliti sosial kerana murid dinilai berdasarkan pelbagai kebolehan seperti komunikasi, kreativiti, kepimpinan dan bukan hanya pencapaian akademik. Walau bagaimanapun, kajian oleh Noor et al. Menunjukkan bahawa jurang digital dalam kalangan murid boleh menjejaskan peluang pembelajaran sekiranya tidak ditangani dengan baik. Contohnya, murid daripada latar belakang sosioekonomi yang rendah mungkin mempunyai potensi tinggi tetapi kekurangan akses terhadap teknologi yang boleh menjejaskan peluang mereka untuk menyelah dalam pentaksiran berasaskan projek digital. Pada pandangan saya, sistem PBB berpotensi besar dalam meningkatkan mobiliti sosial murid di Malaysia. Namun, kejayaannya bergantung kepada pelaksanaan yang adil, inklusif dan yang paling penting disokong oleh kemudahan yang mencukupi. Seterusnya, kita akan teruskan dengan transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan merujuk kepada perubahan secara menyeluruh dalam sistem pendidikan yang melibatkan beberapa aspek seperti kurikulum, pedagogi serta pentaksiran bagi memastikan pendidikan lebih relevan dengan keperluan semasa dan masa hadapan. Dalam konteks Malaysia, transformasi ini dapat dilihat melalui peralihan daripada sistem yang berorientasikan peperiksaan semata-mata kepada pendidikan pembelajaran yang lebih holistik, berpusatkan murid serta menekankan pembangunan kompetensi. Perubahan ini diperkukuh melalui pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang memberi penekanan kepada pembelajaran berasaskan kompetensi, pengurangan kandungan kurikulum yang terlalu padat serta peningkatan fokus terhadap pembelajaran mendalam tahun 3 ini. Pendekatan ini selari dengan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah yang menilai kebolehan murid dalam situasi sebenar melalui pelbagai kaedah pentaksiran. Pada pandangan saya, kurikulum persekolahan 2027 menunjukkan kesinambungan transformasi pendidikan yang lebih progresif kerana ia bukan sahaja mengubah apa yang diajar tetapi juga bagaimana murid dinilai sekaligus memberi peluang kepada murid untuk berkembang secara menyeluruh. Seterusnya yang telah saya lakukan dalam topik ini adalah perbandingan di antara hafal dan faham. Transformasi pendidikan memperlihatkan peralihan daripada pembelajaran berorientasikan hafalan kepada pemahaman
dan PBD membolehkan murid terlibat dalam tugas yang otentik seperti contohnya projek, pembentangan serta penyelesaian masalah yang mencerminkan situasi kehidupan sebenar mereka. Kajian Rosli et al. Menunjukkan bahawa pentaksiran bilik darjah meningkatkan penglibatan murid dan keberkesanan pembelajaran manakala Oyah dan Nordin menegaskan bahawa maklum balas secara berterusan membantu murid meningkatkan lagi kefahaman mereka secara berperingkat. Sebagai contoh, murid tidak lagi hanya menghafal fakta untuk menjawab peperiksaan sahaja, tetapi mampu menjelaskan konsep, mengaitkannya dengan pengetahuan sedia ada mereka atau dengan pengalaman dan menghasilkan idea-idea baru. Pada pandangan saya, perubahan ini penting dalam meningkatkan mobiliti sosial kerana murid dinilai berdasarkan kefahaman sebenar mereka dan bukan sekadar upaya untuk mengingat maklumat sahaja. Seterusnya, PBS melalui PBD sebagai transformasi pendidikan. Pelaksanaan PBS melalui PBD merupakan manifestasi utama transformasi pendidikan di Malaysia. PBD dilaksanakan secara berterusan dalam PDP melalui kaedah seperti pemerhatian, lisan serta penulisan yang membolehkan guru untuk menilai perkembangan murid secara menyeluruh dan berperingkat. Pendekatan ini mengubah fungsi pentaksiran daripada hanya sebagai alat pengukuran kepada alat pembelajaran yang memberikan maklum balas berterusan kepada murid. Kajian oleh Hawk et al. Menunjukkan bahawa PBD membantu guru untuk menilai murid secara lebih komprehensif, manakala Jual et al. Menegaskan bahawa keberkesanan pelaksanaan PBD bergantung kepada kompetensi guru. Walau bagaimanapun, Ahmad dan Mahayati membangkitkan bahawa pelaksanaan PBD ini boleh menjadi beban kepada guru sekiranya tidak disokong oleh sistem yang sistematik. Hal ini transformasi pendidikan bukan hanya sekadar perubahan dasar, tapi memerlukan sokongan dari segi latihan guru, pengurusan masa dan infrastruktur. Pada pandangan saya, PBS melalui PBD merupakan satu transformasi yang signifikan kerana ia memberi peluang kepada murid untuk dinilai secara lebih adil dan menyeluruh sekaligus menyokong keadilan sosial dalam pendidikan. Kita akan lihat pendapat guru sebagai ejen sosialisasi dan mobiliti sosial murid. Sebagai seorang guru yang berperanan sebagai ejen sosialisasi, perubahan pentaksiran melalui PBS dan PBD memberi implikasi yang amat besar terhadap mobiliti sosial murid-murid di Malaysia. Sistem pentaksiran yang lebih inklusif dan pelbagai memberi peluang kepada murid daripada pelbagai latar belakang untuk menunjukkan potensi mereka dalam berbagai aspek seperti komunikasi, kreativiti, kepimpinan dan bukan hanya pencapaian akademik. Pada masa kini, pelaksanaan PBD telah mengurangkan kebergantungan kepada peperiksaan sebagai penentu utama kejayaan seorang murid sekaligus membuka peluang kepada murid yang sebelum ini kurang menyerah dalam sistem peperiksaan untuk berjaya. Contohnya, murid daripada latar belakang sosioekonomi rendah masih boleh menunjukkan kebolehan melalui projek seperti projek berkumpulan atau pembentangan riset. Namun demikian, cabaran seperti jurang digital, perbezaan kompetensi guru dan pelaksanaan yang tidak konsisten boleh menjejaskan keberkesanan sistem ini. Pada masa hadapan, selaras dengan kurikulum persekolahan 2027, pentaksiran dijangka menjadi lebih fleksibel, berasas kompetensi dan berfokus kepada pembangunan murid secara menyeluruh. Pada pandangan saya, perubahan ini berpotensi besar dalam meningkatkan mobiliti sosial murid. Namun, kejayaannya bergantung kepada pelaksanaan yang adil, inklusif dan disokong oleh kemudahan yang mencukupi agar tiada murid yang tercicir dalam sistem pendidikan. Seterusnya, kita akan lihat aspirasi murid. Aspirasi murid merujuk kepada matlamat sistem pendidikan Malaysia untuk melahirkan individu yang seimbang dari berbagai aspek, iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 telah menggariskan 6 aspirasi murid, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran kepimpinan, kemahiran demi bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Aspirasi ini menunjukkan bahawa pendidikan tidak lagi tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata,
saya beritahu tadi yang terdiri daripada pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran berbahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Analisis seterusnya adalah aspirasi murid yang dibandingkan dari akademik dan murid. Aspirasi murid menekankan pengiktirafan potensi unik setiap individu berbanding penilaian berasaskan grade semata-mata. Pendekatan ini dapat direalisasikan melalui pelaksanaan PPD yang membolehkan murid dinilai berdasarkan pelbagai kebolehan seperti berkemahiran berfikir, komunikasi, kepimpinan serta kreativiti. Kajian Juan et al. Menunjukkan bahawa keberkesanan PPD bergantung kepada tahap pengetahuan dan kemahiran guru, manakala Hajmi dan Jamaluddin menegaskan bahawa kesediaan guru memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan pentaksiran dilaksanakan secara holistik. Contohnya dalam situasi bilik darjah sebenar, murid yang kurang cemerlang dalam ujian bertulis masih berpeluang menyerlah melalui aktiviti pembentangan atau lakonan yang menunjukkan kefahaman dan keyakinan diri mereka. Hal ini membuktikan bahawa aspirasi murid dapat dicapai apabila pentaksiran memberi ruang kepada murid untuk menunjukkan kekuatan atau bakat masing-masing. Pada pandangan saya, perubahan ini amat signifikan kerana ia mengurangkan penilaian stereotip terhadap murid dan membuka peluang yang lebih luas untuk kejayaan sekaligus menyokong peningkatan mobiliti sosial. Seterusnya, pentaksiran inklusif dan mobiliti sosial murid. Aspirasi murid amat berkait rapat dengan pelaksanaan pentaksiran inklusif yang memberi peluang kepada semua murid untuk dinilai secara adil tanpa mengira latar belakang mereka. Pentaksiran melalui PPD ini membolehkan guru untuk menilai murid secara menyeluruh melalui pelbagai kaedah yang fleksibel sekaligus menyokong pembangunan aspirasi seperti kemahiran berfikir, kepimpinan dan etika. Dalam konteks bilik darjah, murid daripada keluarga B40 yang tidak mempunyai prioriti sendiri masih boleh dinilai melalui penglibatan aktif dalam projek perkumpulan ataupun pembentangan riset. Keadaan ini menunjukkan bahawa pentaksiran inklusif melalui PPD mampu mengurangkan ketidaksamarataan dan memberi peluang kepada semua murid untuk mencapai aspirasi yang diletakkan. Pada pandangan saya, pendekatan ini merupakan mekanisme penting dalam meningkatkan mobiliti sosial kerana ia memastikan setiap murid mempunyai peluang yang sama untuk berjaya berdasarkan kebolehan sebenar mereka. Pendapat guru sebagai agen sosialisasi serta masa hadapan. Sebagai guru yang berperanan sebagai agen sosialisasi pelaksanaan PDS melalui PPD dari aspek aspirasi murid memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk potensi dan masa hadapan murid. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga membimbing murid untuk mengembangkan kemahiran berfikir, kepimpinan, nilai serta identiti diri mereka selaras dengan aspirasi murid yang digariskan oleh PPPM. Jika dilihat dari aspek amalan bilik darjah, guru boleh merancang tugasan projek yang membolehkan setiap murid memainkan peranan yang berbeza mengikut kekuatan masing-masing sekaligus memastikan semua aspirasi murid dapat diterapkan secara seimbang. Pada masa kini, PPD telah mengubah sistem pentaksiran kepada lebih berpusatkan murid dan menyokong pembelajaran bermakna. Pada masa hadapan, selaras dengan kurikulum persekolahan 2027, pentaksiran dijangka menjadi lebih fleksibel dan berasaskan kompetensi sekaligus meningkatkan peluang mobiliti sosial murid. Pada pandangan saya, aspirasi murid hanya dapat direalisasikan sepenuhnya sekiranya guru melaksanakan pentaksiran secara profesional, reflektif dan inklusif. Kerana pentaksiran bukan sekadar menilai tetapi menentukan hala tuju dan peluang masa depan murid dalam masyarakat. Seterusnya, kita akan teruskan dengan definisi iklim sekolah serta perubahan melalui PPD. Iklim sekolah merujuk kepada suasana keseluruhan persekitaran pembelajaran yang merangkumi hubungan antara guru dan murid, amalan pembelajaran, budaya sekolah serta tahap sokongan terhadap pembelajaran. Sistem pendidikan tradisional yang berorientasikan peperiksaan, iklim sekolah sering dipengaruhi oleh tekanan untuk mencapai keputusan yang cemerlang sekaligus mewujudkan suasana pembelajaran yang kompetitif dan
pelaksanaan PBS melalui PBD telah mengubah iklim ini kepada lebih kondusif, fleksibel dan berpusatkan murid. PBD menekankan pentaksiran berterusan yang memberi ruang kepada murid untuk belajar tanpa tekanan tersebut. Contohnya dalam bilik darjah bahasa Melayu, murid diberi peluang untuk menghasilkan projek seperti buku cerita digital ataupun pembentangan kreatif tanpa terikat kepada ujian bertulis semata-mata. Situasi ini mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih santai, menyeronokkan dan menyokong perkembangan potensi yang lebih santai, menyeronokkan dan menyokong perkembangan murid. Pada pandangan saya, perubahan ini menunjukkan bahawa iklim sekolah memainkan peranan penting dalam memastikan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyokong kesejahteraan murid. Analisis seterusnya adalah perbandingan di antara suasana yang kondusif dan tekanan peperiksaan. Perbandingan antara iklim sekolah tradisional dan iklim sekolah berasaskan PBD menunjukkan perubahan yang signifikan daripada tekanan peperiksaan kepada suasana pembelajaran yang lebih kondusif. Berdasarkan sistem lama, murid cenderung belajar untuk hanya lulus peperiksaan, manakala dalam sistem baru, murid belajar untuk memahami dan mengaplikasikan pengetahuan. Pelaksanaan PBD mengurangkan tekanan emosi murid kerana pentaksiran tidak lagi bergantung kepada satu peperiksaan sahaja, sebab ini dilakukan secara berterusan. Contohnya dalam kelas sains, murid menjalankan eksperimen secara berkumpulan dan membentangkan hasil dapatan mereka. Murid tidak takut untuk melakukan kesilapan pada penilaian tidak bersifat menghukum, sebaliknya membantu mereka belajar dengan lebih baik. Pada pandangan saya, suasana kondusif ini penting kerana ia membina keyakinan diri murid dan menggalakkan pembelajaran aktif tanpa tekanan yang berlebihan. Iklim sekolah dan pentaksiran inklusif. Iklim sekolah yang kondusif berkait rapat dengan pelaksanaan pentaksiran inklusif melalui PBD yang memberi peluang kepada semua murid untuk dinilai secara adil. Dalam suasana pembelajaran yang menyokong, murid lebih berani untuk mencuba berinteraksi dan menunjukkan kebolehan mereka tanpa rasa takut. Situasi ini menunjukkan bahawa iklim sekolah yang positif dapat menyokong pelaksanaan pentaksiran inklusif dan mengurangkan ketidaksamaan dalam pendidikan. Pada pandangan saya, iklim sekolah yang kondusif merupakan faktor penting dalam memastikan aspirasi pendidikan dapat dicapai secara menyeluruh dan adil. Pendapat guru sebagai ejen sosialisasi dan mobiliti sosial murid. Sebagai guru yang berperanan sebagai ejen sosialisasi perubahan iklim sekolah merupakan melalui pelaksanaan PBS dan PBD memberi kesan yang signifikan terhadap mobiliti sosial murid di Malaysia. Iklim sekolah yang positif dan kondusif memberi peluang kepada murid untuk berkembang tanpa tekanan sekaligus membolehkan mereka menunjukkan potensi sebenar dalam berbagai aspek seperti komunikasi, kepimpinan serta kreativiti. Guru boleh mewujudkan persekitaran pembelajaran yang inklusif dengan memberi peluang kepada semua murid untuk terlibat dalam aktiviti seperti perbincangan kumpulan, pembentangan serta projek. Contohnya, murid yang kurang yakin dalam akademik dapat membina keyakinan mereka melalui aktiviti seperti aktiviti lisan dan kolaboratif yang dinilai melalui PBD. Pada masa kini, perubahan iklim sekolah telah membantu mengurangkan tekanan peperiksaan dan meningkatkan kesejahteraan murid. Pada masa hadapan, selaras dengan kurikulum persekolahan 2027, iklim sekolah dijangka menjadi lebih fleksibel, inovatif serta berfokus kepada pembelajaran bermakna. Pada pandangan saya, iklim sekolah yang kondusif merupakan elemen yang penting dalam meningkatkan mobiliti sosial murid kerana ia menjadikan ruang yang adil untuk semua murid berkembang tanpa halangan, tekanan atau ketidaksamaan dalam sistem pendidikan. Isi pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna merujuk kepada proses pembelajaran yang membolehkan murid untuk memahami, mengaitkan serta mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi sebenar dan bukan sekadar menghafal fakta. Pendekatan ini juga selari dengan konsep kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB yang menekankan pembangunan kompetensi global seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi, kolaborasi, sahsia serta kewarganegaraan. Kemahiran ini merupakan kemahiran yang relevan dalam abad ke-21 yang diperlukan oleh murid untuk menghadapi cabaran dunia. Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah atau PBS melalui PBD menyokong pembelajaran bermakna dengan menilai bukan sahaja hasil pembelajaran tetapi juga proses pembelajaran murid. Dalam bilik darjah, guru berperanan untuk membimbing murid tersebut untuk membina pengetahuan melalui pengalaman, interaksi serta refleksi. Sebagai contoh, dalam pengajaran bahasa Melayu, murid menghasilkan buku cerita digital dan membentangkannya, sekaligus mengaplikasikan kemahiran seperti komunikasi, kreativiti serta pemikiran kritis. Pada pandangan saya, pembelajaran bermakna merupakan asas penting
dalam memastikan murid bukan sahaja mengetahui sesuatu perkara tetapi juga mampu untuk menggunakannya dalam kehidupan sebenar. Pembelajaran bermakna melalui PBD. Pelaksanaan PBD memainkan peranan yang penting dalam menyokong pembelajaran bermakna kerana pentaksiran dilakukan secara berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan murid. Pendekatan ini membolehkan murid untuk membina kemahiran relevan seperti penyelesaian masalah, komunikasi serta kerjasama melalui aktiviti otentik. Dalam bilik belajar sebenar, murid yang terlibat dalam projek atau perbincangan kumpulan lebih memahami isi pelajaran kerana mereka mengalami sendiri proses pembelajaran tersebut. Contohnya dalam subjek sains, murid menjalankan eksperimen dan membentangkan dapatan mereka. Guru bukan sahaja menilai jawapan murid tersebut semata-mata, tetapi juga cara murid tersebut berfikir, berkomunikasi dan bekerjasama. Oleh pandangan saya, PBD menjadikan pembelajaran lebih bermakna kerana murid belajar untuk memahami, bukan sekadar untuk menjawab soalan. Pembelajaran bermakna KPPB dan pentaksiran inklusif. Pembelajaran bermakna melalui KPPB berkait rapat dengan pentaksiran inklusif kerana ia memberi peluang kepada semua murid untuk terlibat dalam pembelajaran mengikut keupayaan masing-masing. Pendekatan ini memastikan setiap murid berpeluang membangunkan kemahiran relevan tanpa terkait kepada satu bentuk penilaian sahaja. Keadaan ini menunjukkan bahawa pembelajaran bermakna bukan sahaja meningkatkan kefahaman, tetapi juga mewujudkan peluang pendidikan yang lebih adil. Oleh pandangan saya, pendekatan ini sangat penting dalam memastikan setiap murid berpeluang mencapai potensi maksimum mereka tanpa dipengaruhi oleh kekangan belakang. Pendapat guru dan mobiliti sosial masa kini dan masa hadapan. Sebagai guru yang berperanan sebagai sosialisasi, pelaksanaan pembelajaran bermakna melalui PBS dan PBD memberi impak besar terhadap mobiliti sosial murid. Pembelajaran menekankan kemahiran relevan seperti pemikiran kritis, komunikasi kolaboratif membolehkan murid untuk menguasai kemahiran yang diperlukan dalam dunia sebenar dan meningkatkan peluang kejayaan mereka. Dalam amalan bilik belajar, guru boleh merancang aktiviti seperti projek berasaskan masalah atau problem-based learning yang melibatkan situasi sebenar di mana murid perlu berbincang, membuat keputusan serta membentangkan idea mereka. Contohnya, murid diminta untuk membuat mencadangkan penyelesaian terhadap isu kebersihan di sekolah dan membentangkan cadangan mereka. Guru menilai kemahiran berfikir, komunikasi serta kepimpinan murid tersebut. Pada masa kini, pembelajaran bermakna telah mengubah pendekatan PDP kepada lebih berpusatkan murid yang berfokus kepada pengalaman pembelajaran. Pada masa hadapan, selaras dengan kurikulum persekolahan 2027, pembelajaran dijangka menjadi lebih fleksibel dan berasaskan kompetensi sekaligus meningkatkan mobiliti sosial murid. Pada pandangan saya, pembelajaran bermakna merupakan kunci utama dalam memastikan pendidikan benar-benar berfungsi sebagai alat mobiliti sosial yang memberikan peluang kepada semua murid untuk berjaya berdasarkan kebolehan sebenar mereka. Definisi inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan merujuk kepada pembaharuan dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran yang bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran murid selaras dengan perkembangan teknologi dan keperluan semasa. Berdasarkan konteks pendidikan Malaysia, inovasi ini dapat dilihat dari penggunaan pentaksiran kreatif dan digital dalam pelaksanaan PBS melalui PBD. Pendekatan ini bukan sahaja mengubah cara guru mengajar, malah bagaimana murid dinilai secara lebih autentik dan bermakna. Pentaksiran kreatif merangkumi aktiviti seperti projek, pembentangan, penghasilan produk dan penyelesaian masalah, manakala pentaksiran digital melibatkan penggunaan teknologi seperti aplikasi dalam talian, platform pembelajaran serta media digital. Pendekatan ini selari dengan kurikulum persekolahan 2027 yang menekankan pembelajaran berasaskan kompetensi dan integrasi teknologi dalam PDP. Pada pandangan saya, inovasi pendidikan merupakan elemen penting dalam memastikan sistem pendidikan kekal relevan dan mampu melahirkan murid yang berkemahiran tinggi serta bersedia menghadapi cabaran masa depan. Pentaksiran kreatif dan digital melalui PBD. Pelaksanaan PBD membuka ruang kepada guru untuk mengaplikasikan pelbagai bentuk pentaksiran kreatif dan digital yang lebih fleksibel dan menarik.
Pendekatan ini membolehkan murid untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran serta menunjukkan kebolehan mereka melalui pelbagai media. Sebagai contoh, murid menghasilkan video bercerita dan memuat naik video tersebut ke platform digital di mana guru akan menilai aspek komunikasi, kreativiti serta kefahaman mereka. Pada pandangan saya, pentaksiran kreatif dan digital menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan membantu murid untuk membina kemahiran abad ke-21 secara lebih efektif. Inovasi pendidikan dan pentaksiran inklusif. Inovasi pendidikan melalui pentaksiran kreatif dan digital turut menyokong pentaksiran inklusif dengan memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan potensi melalui pelbagai kaedah yang sesuai dengan keupayaan mereka. Pendekatan ini membantu mengurangkan kebergantungan kepada satu bentuk penilaian sahaja dan membuka ruang kepada murid untuk belajar mengikut gaya pembelajaran masing-masing. Situasi ini menunjukkan bahawa inovasi pendidikan bukan sahaja meningkatkan keberkesanan pembelajaran tetapi juga menyokong keadilan pendidikan. Pada pandangan saya, penggunaan pentaksiran kreatif dan digital perlu dilaksanakan secara lebih seimbang dan inklusif agar semua murid mendapat manfaat tanpa mengira latar belakang mereka. Pendapat guru dan mobiliti sosial masa kini dan masa hadapan. Sebagai guru yang berperanan sebagai ejen sosialisasi, inovasi pendidikan melalui pentaksiran kreatif dan digital memberi kesan yang signifikan terhadap mobiliti sosial murid di Malaysia. Pendekatan ini membolehkan murid menguasai kemahiran relevan seperti literasi digital, komunikasi dan kreativiti yang sangat diperlukan dalam dunia moden. Dalam amalan bilik darjah, guru boleh merancang aktiviti seperti penghasilan video, pembentangan digital ataupun projek berasaskan teknologi yang membolehkan murid menunjukkan kebolehan mereka secara lebih luas. Contohnya, murid menghasilkan video kempen kesedaran dan berkongsi di platform dalam talian, di mana guru boleh menilai kemahiran komunikasi, kreativiti dan kefahaman murid. Pada masa kini, inovasi pendidikan telah mengubah pendekatan pentaksiran kepada lebih fleksibel dan berpusatkan murid. Pada masa hadapan, selaras dengan kurikulum persekolahan 2027, pentaksiran dijangka menjadi lebih digital, autentik serta berasaskan kompetensi. Pada pandangan saya, inovasi pendidikan merupakan faktor utama dalam meningkatkan mobiliti sosial murid kerana ia memberi peluang kepada semua murid untuk mengembangkan potensi mereka dalam pelbagai bidang sekaligus mengurangkan jurang pendidikan dalam masyarakat. Secara keseluruhannya, pelaksanaan PBS melalui PBD telah mentransformasikan sistem pendidikan Malaysia ke arah yang lebih inklusif, holistik serta berpusatkan murid. Perubahan ini melibatkan peralihan daripada hafalan kepada pemahaman, pengukuhan aspirasi murid, pembentukan iklim sekolah yang kondusif, pelaksanaan pembelajaran bermakna serta inovasi pendidikan melalui pentaksiran kreatif dan digital. Pendekatan ini membolehkan murid dinilai secara menyeluruh berdasarkan potensi sebenar selaras dengan kehendak kurikulum persekolahan 2027 yang menekankan pembelajaran berasaskan kompetensi. Namun, cabaran seperti jurang digital dan perbezaan kompetensi guru perlu ditangani bagi memastikan pelaksanaan yang lebih adil dan berkesan. Sebagai guru yang berperanan sebagai ejen sosialisasi, saya berpandangan bahawa PBD berpotensi besar dalam meningkatkan mobiliti sosial murid kerana ia memberi peluang kepada semua murid untuk berjaya berdasarkan kebolehan sebenar mereka. PBD bukan sahaja sekadar pentaksiran tetapi pembangkit utama ke arah keadilan sosial dalam pendidikan. Terima kasih.